Idral is back. Alamak, serap pula suara. So, hari Isnin ni budak-budak dah nak start sekolah. So, kita nak buat preparation sikit untuk budak ni. Mana dia? Budak habis sunat dia, tengok rambut dia panjang. So, first of all, kita orang nak pergi gunting rambut dulu. Besok baru kita orang nak pergi cari baju sekolah. Kalau ikutkan buku-buku semua dah settle. Okay? Dia bebas selepas berapa minggu lah? 2 minggu lebih. Oh, orang dah beratur. Pergi masuk dalam. Wow! Dia dikata botak juga. Tak ada. Seronok sebab dah keluar kan. Lama nak baru. Tak bergalung pun. Sini cik. Sinilah. Oh, kaya ke tu? Lagi mana? Doing the things that I never would know. Treat me like what you. Let's go. Masalahnya outfit aku pergi tengok wayang. Wayang. Foto dah ni. Along. Dah betul. So kita tengok sikit. Hari ni kita nak tengok Papa Zola. Nak belum? Kita nak tengok apa cik? Kita nak tengok apa? Papa Zola. Meanwhile, Ada leket. Foto sayang. Wah, sekejap. Tengok Mama. Tengok sekejap. Acik. Stop. meanwhile.
sana cik. Sana cik. Jom, kecil. Acik. Okay, jom masuk. Along masuk dulu. You wanted to see us? Don't move, I'll be right up. So comfortable. Cara orang tu di sana. Ada apa yang tinggal eh? Tengok apa-apa. Okay, kita dah habis. Tengok. Yeah, babe. Habis. Jom. Best ke? Awal-awal lagi Alung dah nangis. Awal-awal lagi. Tengok. Kebenaran. Macam mana cik? Okey korang, ni hari seterusnya. Semalam kita orang dah puas dah tengok wayang cerita Papa Zola. Si kecil tu pun dah penat. So hari ni adalah aktiviti untuk mencari baju sekolah diorang berdua ni. So sebelum kita orang sampai dekat hari-hari Bangi tu, kita orang adalah nampak satu kedai nama dia nasi lemak sepinggan. Tengoklah semua menu dia nasi lemak. Kebetulan anak aku yang lelaki tu memang dah macam nak pengsan dah kelaparan. So ada satu menu nasi daging balado. So ni anak aku ambil nasi lemak kerang. Yang ni nasi lemak biasa je sebab Mudi dia pun dah biasa-biasa je. Macam tu lah anak lelaki aku. Inilah dia special khas aku order nasi. Dia bukan nasi lemak, nasi daging balado. Okay, nasi ni datang package dengan ni masak lemak. Sedap gila. Tengok anak dara aku memang pantang kalau masak-masak lemak ni. So macam biasa aku akan bagi husband aku rasa. Sampai terbeliak mata dia nak rasa tu. Ni anak dara aku makan. Dia memang tak boleh tengok masak-masak lemak ni. Dia memang akan pau. Tu daging balado. Daging balado tu macam daging dendeng, tapi dia tebal-tebal, dia tak tipis-tipis. So aku boleh rate nasi lemak kat sini 9/10 lah. Untuk nasi balado tu 10 of 10. Alah sini pula malu kita. Sedap gila. Mantap weh, mantap. Senang sumpah. Yang ni sedap gila. Sedap gila lah. Sedap gila. Sedap gila orang. Dia benda rasa sama-sama Minang pun ke? Senang. Sampai main ni balado memang Minang. Sebab Minang punya gulai lain. Dia tak macam masak lemak biasa. Sekejap. Mam suruh. Mamnya gosok kedai. Habis pun bilang kata anak. Tapi lalu trial macam ni. Tak ada jual tu nanti. Ini dah baju dah okey dah. Berata-rata.
je lah. Sarung kat sini je lah ya. Sebab penuh ramai orang. Besar. Besar gila. L. Tak sama. Kita memang cari ambil lah sekali saiz. Dia buat apa ni? Ni buat apa ni? Hari ni hari terakhir cuti sekolah. Kita nak pergi kenduri dekat Kopi. Kenduri orang Minang. Fatimah. Fatimah. Fatih, abang tanya, dah main basikal lah? Dah main basikal lah? Kita masuk park. Nak juga apa? Fatimah air apa? Air oye. Pertama nak tanya. T dengan P okey, tapi P macam tak masuk. P okey, tapi ni tak ada susu. Jangan dekat sangat. Hai. Okay, boleh saya tahu nama awak? Siapa nama awak? Fatimah. Berapa umur awak? 5 tahun. Sebab air tu baik. Ke watermelon je. Sajalah kan? Proses Maggi. Okay guys, itu saja aktiviti untuk cuti sekolah yang dah last minute ni. Sebabkan anak aku bersunat hari tu, jadi kita orang tak ada keluar pergi mana-mana. So memang 2 hari last ni adalah waktu kita orang keluar. Itu sajalah yang aku boleh kongsikan sepanjang cuti sekolah ni. Mungkin next cuti sekolah baru ada berjalan-jalan dan makan-makan yang lebih best. Okay, jangan lupa subscribe, like and comment. Irene Idra. Next.